Boleh nampak jelas kereta pengantin. Mungkin selamat pagi, selamat berhujung minggu dan Assalamualaikum. Mana saya punya frame dah hancur dalam air ni. Dah satu dah nasuk ke darah. Saya tengok bola. Untuk makan. Jauh ni Rara punya sos. Oi, jiran Rara kasih manggis. Jiran Rara yang kat belakang rumah ni. Terima kasih Kak Oji. Wow, buah manggis. Terima kasih Kak Oji. Kak ada duduk kat belakang tu dengan laki dengan anak dia. Dia bagi saya satu sangkut dekat pintu. Terima kasih Kak Oji. Terima kasih Kak Oji. Terima kasih Kak Oji. Oh, Rara keluarkan semua dalam plastik ni. Boleh nampak cantik. Oi! Kalau keluarkan semua, boleh nampak anggun, cantik dan bergaya. Hai, Assalamualaikum dan kembali lagi ke channel saya Rara. Selamat pagi. Sekarang pukul 6.27, hampir 6.30 pagi. Macam biasa, Rara memasak untuk sarapan pagi dengan bekas Rara. Kat sini Rara nak tunjukkan tepung goreng ayam yang baru Rara beli hari tu. Rara beli 2 bungkus. Ini bungkusan yang kedua lah. Jadi Rara nak goreng ayam untuk bekas Rara. Tak adalah asyik nak tunjuk goreng ayam ni. Tapi Rara nak kongsikan tepung goreng ayam brand apa Rara guna. Sedap tau yang ni. Dia tak pedas tapi sedap. Ni. Dia nama apa ni? Dia nama Wagyu. Tapi kalau korang rasa macam nak masin sikit lah, baru korang tambah sedikit saja garam. Lepas tu masak macam biasa. Okay? Bolehlah korang cari tepung brand ni. Kalau nak cuba selain tepung Bestari yang Rara gunakan selalu untuk goreng ayam. Yang ni Rara guna tepung ni tak perlu putih telur. Just bancur dengan air saja. Pun rangup, lepas tu berasa. Tapi kalau rasa nak masin sikit, baru tambah garam lah. Sikit je. Jangan tambah banyak-banyak. Kalau korang tak nak kurangkan garam, tak payah letak garam. Warna tepung ni memang colour orange macam warna tepung Bestari yang pedas tu. Tapi dia tak pedas. Dia rasa lada hitam. Tetapi kalau korang nak kepastian, colit sikit dekat jari, rasa. Habis cerita. Tahulah pedas ke ataupun masin ke, ada rasa dia balance ke tidak. Alamak, Rara baru perasan yang ni betul-betul flavor pedas, spicy. Sebab tu dia warna merah. Rara baru teringat semalam yang Rara goreng tu, dia punya tepung warna putih, bukan orange macam ni. Lepas tu Rara nampak kat plastik ni spicy dah. Jadi yang ni Rara tengah ambil yang pedas. Semalam tu Rara masak, rasa original biasa. Pedas pun pedas lah. Orang tua yang makan. Lompat dah ni balik kat sini.
So, kalau korang nak senang, korang buat macam yang Rara buat sebelum ni. Masukkan dalam tapui, goncang jadi. Goncang je. Tapi ni Rara nak buat dia tepung dia jadi tebal. Tebal tepung dia. Pedas rupanya. Tapi yang perisa original tu sedap tu. Pedas tu. Alamak, lepas. Next. Kulit-kulit ni khas sebenarnya makan. Rara tak makan bahagian kulit. Okay. Dia wangi dah warna dia. Puyin. Terima kasih Hamzah. Hari ni dapat manggis. Semalam siapa sebenarnya kasih Rara manggis ah? Jiran Rara ke dia orang? Ada ulasan. Sekarang dah petang tau. Tadi video first tadi masa Rara tunjukkan tepung ayam. Pagi Rara masakkan bekal untuk asuh Rara. Ada rambutan. Ya. Ada buah manggis. Musim buah sekarang kan. Lepas tu Rara bagi cendawan. Hamzah bagi. Terima kasih Hamzah. Ulasan. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya, Puan Rara. Hari ni petang husband Rara bawa ini benda. Kawan husband Rara yang belanja. Bela ke saya punya kamera ni? Alah, janganlah. Husband Rara cakap dia tak pernah makan putu mayam. Jadi hari ni kawan dia belanja putu mayam. Dalam ni kelapa parut. Ini gula melaka. So cara-cara makan dia husband Rara tak faham. Dia manja. Yang ni ambil dia sikit makan. Tabur atas dia bergulung. Ha? Tabur, lepas tu baru gulung-gulung, kap. Rara pun dah lama tak makan putu mayam ni. Tapi yang Rara tahu makannya begitu. Macam, betul ke? Macam Bukan macam kuih gulung-gulung tu. Apa nama kuih tu lupa lah yang kuih gulung-gulung warna hijau lemping tu masuk dalam tu ada kelapa tu tak. Makan ambil dia. Ataupun tabur lah, lantak lah, jangan boleh masuk mulut. Dah. Jom makan. Dah cuci tangan? dah. Bismillah. Okey. Jangan buka dia punya. Mana benda ni? Rara pun dah lama tak makan putu mayam. Banyak sakit gigi pula. Letak parking tepi lah sayang. Parking tepi. So letak sikit-sikit. Nanti tenyi-tenyi kawan tu. Oyo datang. Kalau kau makan putu, kalau si Black Phantom mesti makan putu mayam. Ya, jangan banyak-banyak, nanti manis sangat. So kelapa ni parking tepi. Kelapa parking tepi. Okay, parking tepi. Hey, dah macam sushi dia buatnya. Makan dia sikit, ambil sikit, makan. Suka hati manja lah. Percaya. Termanis sangat kan. Yo, jangan jealous. Baby, yo tung teketung. Nindap. Pandai nak mak ni, sayang. Sedap. Betul? Yang bikin sedap gula merah sama kelapa. Tak silap Rara ni memang India punya makanan, tapi banyak yang Melayu beli.
Sedap. Tapi ni Melayu jual. Boleh juga, Melayu pun ada buat. Yang Uncle Cina tu cakap, beli putu mayam kah? Ini sedap dia punya putu mayam je. Dia nak manja buat macam tadi? Dia nak? No. Saya pun kasih sikit. Saya tak nak manis sangat. Aku nampak kucing makan kelapa parut. Oh, you makan kelapa, Mak. Kau kena lapar. Kucing Rara kenyang tau. Dia dah makan. Lepas tu dia makan wet food lagi. Dah, kembangkan bulu. Letak sikit gula melaka. Sini tepi. Kelapa. Ya, pakai tepi. Kelapa lebih. No. Dia lambat kan semua. Tak apalah. Gula melaka. Pakai tepi. Saya makan rasa pula. Selamat petang. Ni sekarang sebenarnya dah balik kerja dah. Dah. Macam cara makannya je? Tunjukkan kepada saya. Rara cubit macam ni. Tanam di sikit. Sopan santun anak makan. Melayu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh begitu ya? Begini cara makannya ya? Enggak. Begini cara makannya ya? Selamat makan malam. Kesaki sambil tengok. Mana? Didn't give away too many chances. Mate given an opportunity, maybe the slight. Kacang. Makan. Okay. Terima kasih kerana sudah menonton. Pada korang yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, share, komen yang manis-manis. Teruskan menonton video Rara yang seterusnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.